Hari ni istimewa. Rumah ni penuh dengan rakan-rakan yang pernah belajar di UKM suatu masa dulu. Tak sangka kan kita boleh kumpul ramai-ramai macam ni hari ni. Alhamdulillah. Yang ni dah jadi pengasas syarikat kuih rayuan terbesar di Malaysia. Macam-macam bentuk sumbangan yang telah diberikan kepada pelajar. Tapi itulah, Alhamdulillah, kita semua dah berjaya. Dah ada kejayaan masing-masing, dah berkeluarga, syukur. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Yang ni pula baru je dianugerahkan pangkat Tan Sri atas khidmat dan sumbang kepada negara. Tak sangka. Tapi kan ada satu je benda yang tak berubah tau. Tahu hubungan dia orang dua orang ni kan, daripada dulu sampai sekarang sama je. Kan kita pun jealous tau. Macam mana mak dengan ayah kenal dulu ya? Cerita. Cerita dia sebenarnya macam ni. Mana bas ni? Ish, lama dah aku tunggu ni. Kelas dah nak mula dah ni. Siapa dia ni? Tak pernah tengok pun. Boleh tahan? Alamak. Dia perasan ke? Kenapa dia pandang aku macam tu? Dia minat kat aku ke? Aduh, jatuh pula duit dia ni. Macam mana aku nak masukkan dalam beg dia? Kau kenapa ni? Awak, terima kasih sebab tolong saya kutipkan duit tadi. Dan saya minta maaf sebab salah faham pasal awak. Awak pun macam... Macam apa? Pencuri? Dah lah. Dah lambat pergi kelas. Kau ada punca. dia ni. Aku dah minta maaf kan? Mau marah pula. Itulah cerita. Assalamualaikum. Duduk teruslah. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat. Marilah. Meriah nampak ni. Tadi daripada bawah tadi nampak meriah. Apa yang you all borak tadi ni? Meriah sangat. Kita orang tengah dengar cerita dia orang dulu. Korang tak perasan ke dulu? Dia orang ni suka gaduh apa semua. Kalau korang nak tahu, ada satu cerita tau. Jangan cerita yang tu, Doktor. Aduh, malulah. Tak apa, kita share. Kenapa aku kena satu kumpulan dengan kau Kau ingat aku nak sangat kumpulan dengan kau? Habis tu kau ingat aku nak sangat ke satu kumpulan dengan kau? Aku boleh luluslah sendiri untuk kursus ni tanpa bantuan kau. Bisinglah. Daripada kau bising macam ni, baik kita selesaikan projek ni. Aku ada idea yang bernas. Memandangkan kau tak berapa bijak macam aku, apa kata kau selesaikan bahagian muka depan dengan isi kandungan je. Yang lain tu biar aku je yang buat. Kau mau pelekehkan aku punya kepandaian? Baiklah. Kau buat bahagian kau dan aku buat bahagian aku. Kita tengok siapa yang akan dapat markah lagi tinggi. Assalamualaikum. Doktor, saya tak bolehlah kerja dengan dia. Lah, kenapa pula ni? Duduk dulu. Dia macam ni, Mael. Kita ni bila kita maafkan orang, bukan orang tu je tenang. Sebenarnya saya silap, kita lagi tenang daripada orang yang kita maafkan. Baiklah doktor, saya akan cuba bincang dengan dia.
Tima lah. Aku kena minta maaf ke? Tima, Kau nak apa lagi? aku sebenarnya ada benda nak cakap dengan kau. Aku dah minta maaf sebenarnya. Pasal yang hari tu dekat bas tu aku tak sengaja. Aku pun sebenarnya nak minta maaf juga dengan kau pasal hari tu. Dan sebenarnya aku nak kita sama-sama selesaikan projek ni. Boleh? Jadi kau nak maafkan aku tak? Entah. Dah lah. Kita dah lambat lah nak pergi kelas. Jom. Macam tu lah cerita dia. Oh, sebab gaduh je bapak dengan mak boleh kenal. Kan? Kadang-kadang benda yang kecil macam tu je boleh buat kita jadi keluarga. Betul tu. Kalau bukan kerana UKM, kita tak akan berjumpa. Betul lah tu. Sebenarnya ilmu ni boleh buat kita ke mana-mana. Betul. Tapi kenangan sebenarnya yang buat kita bersama, terus bersama macam hari ni lah.